Dalam video kali ini, saya akan kongsikan pengalaman saya menjaga anak kucing tanpa ibu selama 1 bulan. Adik saya jumpa kucing ni di bawah kereta dia sewaktu kucing ni berusia lebih kurang 2 minggu. Kucing ni dah start buka mata tapi mata dia still tak boleh nampak. Bila kucing ni berjalan, badan dia still akan bergetar-getar. Kita orang beri kucing ni minum susu formula yang kita orang beli daripada kedai pet shop dan kita orang bagi susu tu setiap 2 ke 3 jam sekali. Kucing ni suka tidur atas totok ataupun celah-celah lipatan totok ataupun bawah bantal. Sebelum susukan kucing ni, biasanya kita orang akan lap-lap bontot kucing tu dengan tisu basah supaya kucing ni dapat kencing dengan berak. Sebab kucing ni tak erti kencing dengan berak sendiri lagi. Bila kucing ni dah umur 5 minggu, barulah kucing ni boleh start makan wet food. Waktu ni korang boleh selang-selikan bagi susu dan juga air putih pada kucing ni. Waktu ni lah kita orang baru start kenalkan pasir pada kucing ni supaya kucing ni boleh berak dengan kencing sendiri dekat pasir. Kucing ni juga dah pandai untuk keluar daripada kotak dan pandai untuk berjalan secara tegak dan lurus. Masuk je umur 6 minggu, kucing ni dah boleh start untuk makan dry food dan juga dia dah pandai untuk berlari laju. Cukup je umur 7 minggu, kucing ni dah kenal pasir dan reti untuk berak dekat pasir. Lepas tu kucing ni juga dah reti untuk main dengan bola. Dan kucing ni juga dah berani untuk terjun daripada katil dan kerusi. Dan kalau kita kurung kucing ni lama-lama, dia akan start untuk cakar pintu sebab dia nak keluar. Tu je perkongsian untuk kali ni. Bye!